forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Lokman respon tentang isu Anwar terkejut kabar angin KJ bakal sertai Kabinet. Saya baca dia sikit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meraihkan rasa terkejut mengenai kabar angin tersebar kononnya bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar bakal menjadi Kabinet tidak lama lagi. Okey, dan mari kita dengar respon dia. Tolong madam di akhir tak komen macam biasa. Orang KJ masuk Kabinet. Kabinet dapur ke, Kabinet apa saya tak pastilah. Tapi tadi PMX sendiri pun terkejut bila orang kata KJ nak masuk Kabinet. Jadi saya tak fikirlah benda ni akan berlaku. Dan saya nak beritahu tak ada siapa boleh paksa UMNO untuk terima semula KJ. Kan? KJ nak merayu, dia merayulah. Macam orang lain merayu. Saya 8 kali merayu baru dapat masuk UMNO. Datuk Tajuddin 4 kali merayu baru dapat masuk UMNO. Kan? Merayu ni sampai 8 kali ni maknanya kali pertama tak diterima, kali kedua tak diterima, kali ketujuh tak diterima, kali ke-8 baru diterima. Jadi KJ saya tak cakap lah kena tunggu sampai 8 kali, tapi setidak-tidaknya kalau betul lah ada minat dengan UMNO, nombor 1 bersihkan diri tu, kan? Jangan lagi lah balon UMNO sepanjang masa. Lepas tu kalau dah sayang dengan UMNO, janganlah asyik panggil musuh-musuh UMNO dalam keluar sekejap tu, membantu musuh, kan? Dan kalau sayang tu dengan UMNO, ataulah surat merayu, barulah nampak kita ni ikhlas nak kembali bersama UMNO. Bang Faisal dia pribadi dia pilih jadi tapi dalam masa ini sudah hari ini orang kalau Wan Ahmad Faisal sendiri kata bahawa Hamzah Zainuddin lebih baik daripada Muhyiddin, maknanya dia dah hilang keyakinan pada Presiden Parti dia sendiri. Tetapi bila dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim aura dia lebih hebat daripada timbalan Presiden Parti dia, kalau saya jadi Wan Ahmad Faisal, kau dah tahu Presiden kau tak boleh pakai, timbalan Presiden kau pun tak boleh pakai, kau berhentilah jadi wakil rakyat bersatu. Lebih baiklah kau sokong PMX. Betul tak? Bukan suruh keluar lompat mati, tapi dia boleh nyatakan pendiriannya menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana yang dilakukan oleh 6 orang tu, kan? Tak tunggu apa lagi? Jarang saya tengok Wan Ahmad Faisal ni tak menipu, tapi kali ni dia jujur, kan? So lebih baiklah dia terjemahkan kejujuran dia tu, kan? Dengan tindakan. Dah tahu kedua-dua kepimpinan Presiden dan timbalan Presiden dia tak boleh pakai, kan? Dan tahu aura Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih baik, maka sokong je lah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa bazir masih? Okey? Faisal sekarang kan kena gantung, kan? Tapi bersatu bahagian macam ni minta dia dikenakan lebih tidak. Ini politik dalaman bersatu lah. Wan Ahmad Faisal kan ahli parlimen macam. Kalau ahli parlimen macam ni dia ambil tindakan tegas, apa pasti dia tidak akan dicalonkan semula, kan? Bila dia tak dicalonkan semula, orang-orang yang desak untuk ambil tindakan tegas tu ada peluang lah jadi wakil rakyat kat situ. Itu je. Okey? Benda-benda kecil macam ni kita tak payah ulas. Ada lagi? Ariel Hamdan dia cakap sekarang ni pembangkang tak kuat. Kenapa kerajaan tak buat pilihan raya tu? Ya. Sekarang pembangkang tak kuat, kenapa tak buat pilihan raya terus? Tak buat pilihan raya terus ke tak buat pilihan raya 2026? Dia cakap pilihan raya 2026. Tak buat pilihan raya segera lah maksud dia. Dia tahu ke bila PMX nak buat pilihan raya? Ada tak kita kalau nak buat pilihan raya setahun daripada sekarang, kita announce
Setahun daripada sekarang aku akan buat pilihan raya. Ada? Tak ada. Kalau budak-budak yang sekolah tak tinggi tanya soalan macam ini, aku boleh terima lagi. Betul tak? Dia bekas ketua perangan sebuah parti yang terbesar di Malaysia. Bekas ketua perangan UMNO tanya soalan macam ni. Kita ni bila nak buat pilihan raya, pertama sekali kita kena tahu bila masa yang sesuai kita nak buat pilihan raya. Pertama, adakah rakyat betul-betul menerima kita? Kan? Kita kena baca tu. Nombor dua, kita kena tengok kalau kita adakan pilihan raya tu kita boleh menang besar tak? 100% yakin ke? Atau berapa persen keyakinan kita boleh bentuk kerajaan dengan megah? Maksudnya bukan semata-mata sebab rancang tak kuat. Tidak. Banyak faktor lah. Ya. Kemudian kita kena ingat juga, contohnya macam kali ni tak boleh lah ambil kira. Tapi macam dulu zaman BN, kita kena ambil kira juga soal manifesto kita yang lepas. Sudahkah kita tunaikan semua benda yang kita nyatakan dalam manifesto? Itu juga memainkan peranan. Silap Dato' Najib dulu, patut kita buat pilihan raya selepas sukansi, ada mood yang bagus, tetapi kita delay sebab ada lagi perkara di dalam manifesto yang kita belum tunaikan. Selain daripada itu juga, feel good factor. Kan? Contohnya tahun ni saya tak nafikan bahawa sudah ada feel good factor untuk kita adakan pilihan raya. Sebab PMX banyak bagi bantuan kepada rakyat. Kita punya apa dipanggil, kita punya bajet ataupun belanjawan memberi banyak kelebihan, bantuan STR meningkat dan sebagainya. Ada bantuan SARA lagi, ada bantuan itu, ada bantuan ini. Memang feel good factor tu ada, tapi cukup tak? Kita maaf cakap lah kan, kadang-kadang saya tengok macam hari ni apa yang PM bagi pun kan, bagilah banyak macam mana pun, bangsa yang tak mengenang budi dan tak bersyukur ni masih lagi protes kan. Benda baik yang kita buat langsung tak diambil kira. Tapi jangan sampai ada satu silap. 10 benda baik kita buat, satu silap, yang satu silap tu je yang dia orang kena. Ini kena ingat juga, feel good factor. Dan dalam masa yang sama juga ada kemungkinan besar kan, kita nak buat lebih banyak lagi benda baik untuk rakyat. Mungkin kena tunggu belanjawan yang akan datang kan. Mungkin tahun ni tak sempat nak masuk dalam belanjawan kerana kita ada limitation. Setiap apa yang kita janjikan tu kita kena make sure kita tunaikan, sebab kita akan jadi kerajaan balik kan. Lainlah macam pembangkang ni, dia tak perlu fikir, dia boleh janjikan bulan dan bintang sebab dia tahu dia takkan dapat kuasa. Tapi kalau kita tahu kalau PH dengan BN ni kekal bersama, termasuk dengan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan, InsyaAllah for sure kita akan kembali berkuasa. Kita tak boleh janjikan bulan dan bintang. Kita kena tabur janji yang kita mampu untuk laksanakan. Macam dulu BM kan? Hanya janji yang mampu dilaksanakan yang akan kita lontarkan. Ini benda-benda yang perlu diambil kira lah sebelum kita membuat keputusan. Apa pun, kalau katalah PMX nak kekalkan tahun depan, dia nak cepatkan setahun, dia boleh je buat. Dan dia paling lama notis pun sebulan sebelum pilihan raya kan? Umur Mei, lepas tu SPI bersidang lepas tu ada seminggu, lepas tu penamaan calon, sebulan ni lebih kurang, sebulan lebih paling lama kan, kita akan adakan pilihan raya.
So tak semestinya PMX tak buat pilihan raya segera. Tapi bergantung kepada mood rakyat juga. Kalau rakyat lebih gemar dengar fitnah daripada fakta, ada kemungkinan kita kena drag sampai 2027 sampai habis penggal. Kan? Ada bergantung. Okey? Kita saya baca detail lagi. Perdana Menteri memberi reaksi itu apabila disoal wartawan selepas program simposium Pembangunan dan Anugerah Pembangunan Negara 2025 di sini hari ini. Beliau berkata demikian apabila disoal wartawan mengenai desas-desus kononnya bekas ahli Parlimen Rembau akan mencari kabinet. Media sebelum ini melaporkan kemungkinan ada rombakan kabinet yang dijangka diumumkan oleh Anwar pada awal Disember. Kalian terus support channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.